Nak kena scaling ni, tak boleh jadi. Betul orang cakap tau, food review dengan gigi tak dapat dipisahkan. Betul bro. Kalau kita lah jadi food review promote, lepas tu gigi kita ni kena bersih. Macam akulah selalu buat dekat sini. Klinik pergigian Naila dekat Malim Melaka ni memang pot aku. Dah 6 bulan dah aku tak buat apa, scaling gigi ni. Jom tunjukkan korang. Assalamualaikum. Salam. Adik, abang ni appointment dan pukul 11. 11 nak buat scaling. Oh, abang buat scaling kan? Boleh abang dulu tunggulah. Okey, baik. Tunggu sana. Tunggu. Baik. Ini antara klinik gigi yang selalu aku pergilah untuk cek gigi. Klinik orang kita, Dr. Syuhada dan Dr. Anissa. Ni dah 6 bulan dah aku kena scaling balik. Okey, Dr. Syuhada kita. Macam biasa duduk Dah 6 bulan tak datang ni. Alright. Assalamualaikum, saya Dr. Syuhada dari Klinik Pergigian Naila. Di sini kami menawarkan perkhidmatan am seperti tampalan, scaling, cabutan, dan untuk perkhidmatan kanak-kanak juga ada. Dia menawarkan perkhidmatan whitening. Whitening ni selalunya kita showkan kepada orang yang selalu merokok dan suka minum kopi lah. Gigi palsu ni kita ada 2 jenis, fleksibel dengan akrilik. Akrilik ni dia jenis keras, selalunya untuk orang tua lah. Kalau fleksibel ni dia jenis lembut. Sini memang kami mengalu-alukan untuk pesakit datang untuk buat braces, especially untuk gigi yang berlapis ke depan. Itu sangat sesuai lah untuk buat braces. Yang istimewanya klinik pergigian Naila ni ada perkhidmatan X-ray untuk gigi. Jangan risau, semuanya pakar. Kepada korang tu yang nak cek gigi, rasa macam tak ada gigi, tak rosak apa semua kan, kau kena datang cek dekat sini. Jadi jangan lupa datang dekat klinik pergigian Naila dekat Malim Melaka ni. Okay geng, depan tu jalan besar nak pergi Melaka tau, nampak tak tu? Flyover tu kan, tapi kau masuk sini, kau terus sini. Ni dia, klinik pergigian Naila.